Saya sering tertanya mengapa masyarakat Islam mengamalkan mazhab dan pandangan yang berbeza. Tidakkah hanya mengikut hadis-hadis Nabi SAW dan Quran saja sudah cukup? Ini soalan ni bagus juga di segi ilmiah. Dia kata apa kita ikut pula pandangan-pandangan mazhab yang berbeza-beza? Kenapa kita tak ikut Quran hadis saja? Ini kadang-kadang kita ya juga. Apa kita ikut ulama mazhab? Baik kita ikut Quran hadis. Bagi orang yang tidak belajar agama. Tapi bila kita belajar agama, patut ikut Quran, mazhab. Inilah yang betul. Dulu kita dah belajar agama, kita makin muskil lah. Pasal apa dah ikut Rasulullah? Yang ikut imam mazhab? Pasal kita jahil. Bila kita mendalami kitab-kitab agama, betul lah rupanya perbezaan pendapat memang berlaku sungguh. Contoh berlaku perbezaan pendapat kadang-kadang tidak ada nas. Dalam Quran kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan hendaklah kerajaan menjatuhkan hukuman hudud potong tangan. Tu saja sebut dalam Quran. Kat mana nak potong? Sini ke sini ke kat ni? Tak ada sebut. Bila tak ada sebut, imam-imam mazhab ni, mereka pun memerah keringat untuk mencari panduan kat mana sepatutnya. Maka jadilah ijtihad pandangan yang berbeza. Sebab tidak ada nas sebut dengan tegas. Kadang-kadang sebab hadis yang berlainan. Contoh mudah. Allahu Akbar. Tangan kita lepas takbir. Mazhab Syafi'i letak atas mazhab Hambali atas dada. Mazhab Syafi'i dengan Maliki atas pusat. Mazhab Hanafi bawah pusat. Dok mana lain-lain? Mana dah ikut Rasulullah? Mari. Kita dah mengaji. Bila kita mengaji kitab-kitab hadis, rupanya ada 3 hadis. Ada hadis tu Nabi letak atas dada. Ada hadis Nabi letak atas pada pusat. Ada hadis lain pula Nabi letak bawah. Imam Hanafi dia amal dengan hadis yang letak bawah. Imam Hambali amal dengan hadis yang letak atas dada. Imam Syafi'i Maliki dia kuatkan hadis atas pusat. Jadi mana-mana betul-betul kira. Betul-betul kira. Jadi boleh tak kita buat belaka sekaligus? Kok Nabi belaka tu? Tak boleh. Orang kata gila. Allahu Akbar.